Okay, so kita akan review tentang series yang betul-betul hype gila dekat Astro. Series ni dah habis. Boleh tengok dekat Astro On The Go, and then Soka pun ada. This series memang gila-gila hype sebab yes, selalu kita tengok Azharani yang selalu berlakon jadi jahat. Dan dalam cerita Nur Kasir dia jadi ustaz yang memang teruk gila. Dekat sini ada aku rasa dia memang bawa watak ni dengan jayanya. Cerita ni mengisahkan tentang apa kan? 1000 tahun ni mengisahkan tentang Iman. Dia dibesarkan oleh mak dia, Datuk Norish, yang really tak kisah pun pasal anak dia dan tak berikan didikan agama pun dekat anak dia. One day tu, Iman ni didapati mengandung anak luar nikah. So dia dengan ex-boyfriend dia is Azrul. Azrul ni dia tak nak mengaku yang itu anak dia, so dia tinggalkan si Iman ni. Situasi tu jadi macam semak, and then Iman telah melarikan diri dia ke satu desa, satu kampung yang terpencil. Dia telah berjumpa dengan Syukri dan Noh. Syukri dan Noh ni adalah husband and wife. And then diorang ni ada special lah. Syukri ni ada satu penyakit, and then Noh ni pun ada satu penyakit juga. Iman ni dia telah scam si Syukri ni. So dia telah membuatkan Syukri ni berkahwin dengan si Iman. So dekat sini terdapat satu konflik macam-macam yang berlaku. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi pada Iman, Syukri dan Noh, korang kena tengok series ni. Series ni dah habis 24 episod. And then let's go, kita pergi kepada dia punya review. Okay, welcome back to Alan Season Channel. So today kita akan review tentang series 1000 tahun. So series ni memang yang ditunggu-tunggukan, yang aku tak expect pun sampai hype macam ni. So series ni memang hype gila. Aku pun tak sangka sampai dia macam ni. So dia dilakonkan oleh Azharani, Noor Khiriah dan Emma Mak Embong. So watak utama dia lah. And then this series mengandungi 24 episod. So series ni dah habis juga. Ya, kawan aku si Nazri tu dia suruh review series ni. So aku tunggu, aku cakap dia, so tunggu series ni habis baru aku akan review. After dah habis barulah aku ada feel untuk review sebab series, this is series kan. So series untuk review one by one untuk setiap episod tu agak susah. So aku tunggu episod ni habis baru aku akan review. Kita akan pergi pada benda yang aku minat dalam series ni. So nombor satu benda yang aku minat dalam series ni adalah dia punya lakonan. All the cast yang ada dalam series ni memang diorang bagi 101% dalam series ni. Sebab lakonan yang diorang beri dalam series ni memang gempak gila. Lagi-lagi watak si Azharani dan Noor Khiriah. So watak diorang ni memang aku suka sangat. Dia tak nampak fake, and then as we know Azharani dia selalu bawa watak jahat, and then dia berani ambil cabaran untuk bawa watak ini. So dia bawa watak ni dengan jaya. Ada lagi Emma Mak Embong. So Emma Mak Embong dalam series ni pun dia akan buat kau rasa macam geram, marah terhadap watak ni tau. Sama juga dengan watak Laila Nasir ni as a Datuk Norish. So mak kepada Iman tau. So watak dia ni pun akan membuatkan kau rasa semak juga, and geram, rasa nak kalau boleh nak tumbuk-tumbuk je kan. So watak diorang ni memang semua dijayakan dengan baik lah. And then tak lupa juga dengan watak Dr. Zahar, iaitu Nazri. So watak dia pun as a gay person, aku really terkejut, and then tak sangka juga dia berani ambil peran ni untuk bawa watak gay dalam series ni. So itu untuk benda yang first yang aku minat dalam series ni. Nombor 2 yang aku minat dalam series ni adalah dia punya jalan cerita. Jalan cerita dia daripada episod 1 sampai ke episod 24, it's really convincing, and then dia ada beberapa impact yang bagi dekat penonton lah. Sebab apa yang dia tunjuk dalam cerita ni, macam orang yang berduit ni senang-senang je dia nak tindas orang yang miskin tau. So all the nilai-nilai yang ditunjuk dalam series ni memang aku amat suka throughout the series lah, 1 sampai 24 episod. So itu nombor 2 yang aku minat. Nombor 3 yang aku minat dalam series ni tentang dia punya emosi. So dalam series ni, sepanjang series ni berlangsung, emosi yang ditunjuk dalam ni semua komplit, memang cukup rasa, tak ada yang terlebih, tak ada yang kurang. So kalau kau nak cakap apa, sedih ada, happy ada, kelakar ada, marah ada. So semua komplit. Lagi-lagi bab emosi yang aku rasa sedih gila time episod 18 kot tak silap aku, 18 atau 19. Episod tu memang dia memang bagi aku kau-kau lah. So memang terjentik lah hati tu. It's really good lah. Aku highlight is because of dia punya karakter Syukri dan Noh tau. Dua karakter ni memang memain peranan yang banyak gila dalam series ni. So far itu saja yang aku boleh review untuk benda yang aku suka dalam 1000 tahun ni. Adakah benda yang aku tak suka dalam series ni? So ada benda yang aku tak suka juga dalam series ni. So nombor 1 yang aku tak suka is ada satu scene tu, satu watak ni dia bertukar menjadi hantu yang membuatkan kau rasa
aduh, potong nyemut kan. Sebab ni cerita dah best tau. Tapi ada satu episod tu, satu watak ni dia berubah menjadi hantu yang memang nampak gila itu CGI. So aku rasa macam sepatutnya tak perlu pun benda macam tu lah. Kalau nak bagi macam reminder dekat orang tu, macam nak bagi amaran dekat orang tu, tak perlu guna konsep yang macam tu. So itu nombor satu yang aku tak minat. Nombor dua yang aku tak minat dalam series ni adalah dia punya episode last. Episode last dia aku rasa macam terlalu laju sangat. Sebab episode yang last kali is 2 episode last kan. 2 episode last ni memang dia bagi kau dia bagi tau. Sebab sepatutnya kalau kau nak buat ending yang macam tu, kau kena build up karakter tu dalam 4 ke 3 episod sebelum last lah. So dia memerlukan untuk ending tu, untuk closure tu, aku rasa dia memerlukan 4 ke 3 episod. Bukan satu episod macam tu tau. So bila dia ending pada episod 24 tu, so episod 24 ni terlalu banyak benda yang dia reveal, dia nak tunjukkan, yang membuatkan kau rasa 45 minit tu terlalu pack gila untuk kau hadam benda-benda macam tu. Sebab dia terlalu banyak sangat isu yang dia nak kupas, dia nak tunjuk what gonna happen in future semua. So aku kurang berminat pada dia punya ending episod last tu. So far untuk 1 sampai 22 is okay. Starting 23, 24 terlalu banyak, dia fast pace sangat. And then banyak benda kau reveal dekat episod 23 dengan 24. So aku rasa untuk future punya production, so maybe Shahrul Izzat ni boleh tambah baik on the future series. So aku looking forward for your new series. This is the best series by far. Aku amat suka. And then berapakah rating yang aku bagi untuk 1000 tahun ni? So untuk 1000 tahun ni punya series aku bagi sebanyak 9/10 untuk 1000 tahun. So korang kena tengok series ni dekat Astro Go. And then dia dah ada full episode dekat Astro Go. And then korang boleh tengok juga dekat Soka. Dia pun dah ada full episode kat situ. So jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. That's all for my review. Thank you.